Dia semuanya hidup huruf dia. Dia boleh berdiri sendiri huruf tu. So that's why macam yang saya cakap tadi, kenapa bila kita pandai menulis, automatically kita akan terror matematik. Sebab dia merangsang you punya otak sekali. Saya pun tak ingat otak kiri ke otak kanan. Sebab dia bila kita menulis tu, dia akan mengajar mengira. Macam mana? Contoh Okey, kita ambil contoh yang ni. Ni tak nampak kot. Dia ada tulis tu, dia punya jumbang dia, dia punya susunan dia. Okey, untuk tulis ni, dia ada dia punya susunan dia. First, mesti dengan stroke yang ini. Pertama, ni yang nombor 1. Yang kedua ke bawah. Yang ketiga ni, jadilah satu tulisan hiragana. Siapa yang rasa benda ni susah? Angkat tangan. Ambil. Siapa yang rasa benda ni susah? Angkat tangan. Mengaku. Susah tak? Senang je? Dah pas lah ni. Ni yang paling susah sekali tu saya nak kena. Ya ke? So sekarang ni, dia kena ikut dia punya flow dia tu. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Okey. So dulu masa saya mula-mula belajar dekat AAJ, Ambang Asuhan Jepun, saya rasa hiragana ni susah sangat. Serius susah. Sebab kita daripada kecil, kita dah belajar ABC, betul tak? Saya dulu belajar Jawi kecil dulu. Belajar Jawi dulu kecil kan. So bila tiba-tiba masuk bahasa penjajahan yang macam susah tu rasa. So tapi memandangkan masa tu, nak tak nak memang kena pas juga. So terpaksa lah belajar. Saya nak pergi Jepun, tapi saya tak nak belajar bahasa Jepun, boleh tak? Malas. So jangan tiru macam saya. So masa tu saya fikir, macam mana lah nak ingat benda ni susah ni. I, U, E, O kan. So macam ni kan. So first, jangan fikir macam mana nak tulis. Ni rule number 1. Ni tips lah. So jangan fikir macam mana nak tulis. Jangan sekali-kali terus nak belajar menulis. Jangan. Familiar dulu. Kenalkan dulu tulisan ni macam mana. Ni yang paling penting. Kebanyakan kita ni beragak apa-apa hal nak terus advance. Ni satu lagi Ni satu lagi yang saya nak kongsi tips dengan. Bila you belajar budaya dan juga berminat dengan orang Jepun ni, dia yang paling penting asas, basic. Dalam bahasa asas kan. Apa asasnya? Kuatkan asas tu. So first, asas hiragana ni ialah bukannya macam mana nak tulis. Kenalkan dulu huruf dia. Kenalkan dulu huruf dia. Okey, kita ambil satu contoh. Contoh macam ni So macam mana kita nak tahu tulisan A ni ialah A kan? Macam mana kita nak tahu A ni A kan? So kena tenung 2-3 kali kan. So apa yang saya buat dulu, saya ni jenis orang yang malas kan? Sebab saya ni malas. So saya rasa macam malah aku nak tulis dulu, aku nak kenal dulu tulisan ni. So saya buat satu cerita. Ni adalah untuk saya lah. Kalau mungkin berkesan, mungkinlah boleh lah. Tapi saya kongsikan tips saya dulu belajar dulu. Saya buat satu cerita. Bila kita sebut mula kita buka tu lah. Cuba try. Dah macam choir lah. So bila okay, so you tengok tulisan ni. Bayangkan ini macam mulut je. Terbuka. So tengah-tengah ni terbuka kan. Terbuka. So benda yang terbuka ni lah bunyi dia. Kan? Nampak tak benda yang terbuka? Bayangkan ni adalah mulut yang terbuka. Bayangkan ini kita punya kepala, ni kita punya mulut terbuka. So lah. Kan? Okey, yang nombor 2, I kan? So tengok benda ni macam buruknya. Kan?
I. Bayangkan something yang I kan. I. Dia tertutup. I.